Guys, mana yang update iOS 26 tu, korang tengok saya ambil phone random semua kat sini kan. So kita nak update semua phone ni kepada iOS 26, tak ada masalah langsung. Korang tengok ni 14 Pro korang tengok, tak ada masalah, line semua tak ada. Nampak? Yang ni 12 Pro Max. 12 Pro Max ni pun kita dah update iOS 26. Tak ada keluar apa-apa pun notification. Tak boleh pakai line ke apa ke. Untuk customer kita orang, kalau korang beli sini, korang nak update je. Sebab kalau barang tu original luar dalam, mesti tak ada masalah. Selalunya yang banyak kedai yang jual set tu dia takut ada barang-barang tukar kat dalam tu. So bila update iOS 26, dia tak compatible. Itulah banyak isu dekat iOS 26 ni. So customer kita orang semua boleh update. Semua phone kita ni bukan LL set, semua local set sahaja, ZP set.